1 mangkuk nasi, 1 mangkuk nasi, separuh sudu garam, garam separuh sudu, separuh sudu chicken stock, chicken stock sikit, lepas tu sedikit gula deh. sedikit gula, Sos tiram 1 sudu makan. sos tiram 1 sudu, Okey, kita masuk ke dalam sula. Lepas tu kita masuk ke ni, kicap sotong 1, 2 deh. sos ikan 1, 2. Kemudian kita letak kicap Golden Mountain ataupun kicap bukit 1, 2 juga. Sos ikan lagi 1, 2. Masuk ke minyak, kita tutup api. Buka api, masukkan minyak, Masuk ke ni, udang deh. Udang. masukkan udang. Kita buat dalam separuh masuk saja. Kemudian kita katuk 2 butir bawang putih. Ya, ya. Kita pun acak pun bahalai ni. Acap puak bawang ni. Pecah 1 biji telur. Okey, telur ni. Pecahkan telur pula. Masuk ke ni, sayur dia. Boleh guna sayur campur saja, mix veggie. Saya pun mix veggie saya bang. Masuk ke nasi yang kita perasak ni. Capuak nasi tadi. Lepas kita pun goreng dia. Kita masuk ke minyak bejel pula. Last sekali masukkan minyak bijan. Siap nasi goreng Cina. Hasil macam ni okey tak bang? Dia rasa sedap tak? Kuatnya rasa minyak bijan ni. Rasa macam terlebih minyak bijan. Lepas tu kenapa rasa dia tak sama macam kedai? Minta pendapat sikit guys.